bila tank tu dah penuh sangat, tak muat dah, aku pindahkan kemari. Sepanjang aku bela dah 8 tahun, ada 2 kali rasanya. 2 kali mengalami kepupusan sebab aku, yang pertama tu, aku terlebih letak baja rasanya, baja pokok terlebih dah mati separuh. Lepas tu hidup balik banyak balik. Lepas tu ada sekali tu, aku spray ubat nyamuk. Spray ubat nyamuk, mati separuh. Lepas tu hidup balik ni. Dah ni dah 8 tahun. Tahun ke-8. Aku bela New Caledonia je. Caledonia aku tak berapa nak bela sebab Caledonia dia perlukan suhu yang lagi rendah. Kalau New Caledonia ni dia boleh adapt dengan suhu yang tinggi sikit. 30, 32 dia masih boleh breeding. Walaupun dia boleh adapt, dia tak boleh, kalau suhu tinggi dia tak boleh breed. Dia perlukan pH yang rendah. Macam ni pH 7, 6 masih okey lagi. Senang je bela dia. Mula-mula memang susah lah. Mula-mula pening aku. Kenapa mati kan. Lepas tu aku belajar lah. Aku Google. Aku masuk dalam grup. Masa tu Facebook masih lagi Facebook. Grup Facebook masa tu masih lagi macam popular kan. Belajar dalam grup Facebook masa tu. Tapi sekarang ada ke orang buka Facebook kan. Sekarang tak musim. Dulu 2018, 2019, 2020. Binatang ni memang sangat popular. Harga bapak mahal masa tu. Masa tu lah. Aku pun dah lama tak beli sebab tak pernah mati. Okeylah, aku tak nak panjang video kali ni. Semoga video ni bermanfaat kepada semua. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada aku. Assalamualaikum.